Bajet 2013 disifatkan sebagai bajet yang bertanggungjawab. Ia dikatakan menepati objektif untuk memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyat. Banding dengan bajet bayangan yang dikemukakan pembangkang, belanjawan yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disifatkan jauh lebih menyeluruh. Bagi saya yang pentingnya ialah melihat kepada apakah dasar ekonomi yang disandarkan untuk setiap pakej ini. Jadi sebahagian besar daripada item-item itu bila saya lihat mempunyai alasan ekonomi yang kukuh. Jadi tetapi bila saya melihat kepada beberapa idea yang dilontarkan di dalam bajet bayangan, di situ yang saya tidak nampak, maksudnya kerangka yang menyeluruh yang melihat kepada apakah teras penghasilan ekonomi negara, bagaimanakah mengukuhkan daya saing ekonomi negara yang akhirnya akan menyokong kepada bantuan-bantuan yang dicadangkan. Cadangan dilontarkan supaya pelaksanaannya dibuat melalui mekanisme khusus supaya ia sampai kepada golongan yang memerlukan. Sebab dana yang begitu banyak yang disediakan untuk berbagai peruntukan itu mestilah sampai ke golongan sasaran. Termasuk juga bagaimana usaha-usaha untuk membina 100,000 unit rumah kos mampu milik yang akan digerakkan oleh kerajaan melalui dana yang telah diperuntukkan itu. Apakah ini yang betul-betul sampai kepada mereka yang tak ada rumah ataupun mereka yang sudah ada 2-3 biji rumah akan dapat lagi. Ini soal mekanisme penyampaian dan pelaksanaan. Ini isu besar. Termasuklah dulu bila kita berikan bantuan buku, voucher buku dan sebagainya, ada pihak yang mengambil kesempatan. Ini saya kira keprihatinan kita supaya bantuan-bantuan ini sampai kepada golongan sasaran. Ahli panel juga sependapat bajet 2013 berada di landasan yang betul dalam melonjak negara ke arah status berpendapatan tinggi menjelang 2020. Pandangan itu disuarakan pada wacana pasca bajet 2013 Anjara Majlis Profesor Negara.